Okey, berhubung dengan periksian harta ya, saya tumpukan kepada periksian harta anak Tun Dr. Mahdi ya. Pertama sekali kes ini siasatan adalah terhadap Tun Dr. Mahdi yang pernah saya umumkan dulu. Namun demikian itu yang satu hal. Satu hal lagi berhubung dengan periksian harta. Okey, kedua-duanya anak Tun Dr. Mahdi telah pun mengisyahkan harta kepada saya personally kerana saya yang mengeluarkan notis ataupun dipanggil warrant to compel the person to declare their assets under section 36(1) of MACC Act 2009. Jadi firstly mereka telah pun comply dengan permintaan saya dan juga pegawai penyiasat untuk mengisyahkan harta-harta yang mereka miliki, termasuk juga pegangan aset, saham dan sebagainya. Jadi saya berpuas hati dengan perpisahan harta berkenaan oleh kedua-duanya. Namun demikian betul, saya nak memberi maklumat sedikit tentang periksian berkenaan, just not in detail. Hubung dengan Tan Sri Mozani, jumlah aset keseluruhannya lebih kurang 1 bilion plus ya, yang diisytiharkan, yang mana dia di sini kita kena bagi dua. Satu, personal value dia. Personal value-nya adalah 360 juta lebih kurang. Dan lain daripada itu, tuan-tuan tolaklah, ada berbentuk aset, ada juga berbentuk pegangan saham dan sebagainya yang telah kita ambil kira menolak juga liability yang mereka tanggung. Jadi persepsi ini saya kena betulkan kerana kadang-kadang kami dihujani dengan pelbagai soalan mengatakan adakah betul begini-begini pemilikan harta ini berkenaan. Jadi ini adalah yang pegawai-pegawai saya daripada forensik dan sebagainya telah membuat penilaian dan juga assessment, ataupun lebih tepat lagi mengadakan membuat analisis terhadap harta-harta yang diisytiharkan. Begitu juga dengan Datuk Mirzan, yang mana in total jumlah asetnya adalah 246.2 juta dan personal value-nya lebih kurang 120 juta ringgit. Dan selebihnya ditolak daripada total asset kepada personal value itu adalah yang berkaitan dengan saham dan juga aset-aset lain yang dimiliki, dan telah kita ambil kira betul-betul ya, telah ambil kira liability yang ditanggung oleh mereka. Okey, siasatan ini masih lagi diteruskan. Itu as for the declaration of asset. Akan datang nanti kita akan maklumkan perkembangan selanjutnya berhubungan siasatan pendanaan.